Rupanya kat restoran Farhana ni macam-macam menu dia ada. Hidangan dia, ya Rabbi, sedap-sedap belaka. Ini baru betul authentic Malaysia local cuisine yang kita orang cari selama ni. Nasi kenduri seksi ni datang dengan nasi hujan panas beraroma lembut gila weh. Bila makan dengan ayam masak merah dan daging masak hitam dia tu, memang ngam, bahagia sampai ketekak. Cukup semua rasa dia. Peminat kambing boleh try nasi kenduri set D. Kari kambing dia ni jenis pekat berempah, isi lembut, tak sempat kunyah dah hilang dalam mulut. Ada acar timun, papadam, sambal belacan, lagilah terasa nikmat. Omelette fried rice dia ada 3 jenis tau. Ada paprik ayam, daging masak merah dan seafood buttermilk. Sekali dah makan, baru kita orang faham kenapa ramai yang order. Sedap. Penggemar menu tradisi, nasi kerabu ayam bakar dia pun tak kalah juga. Lengkap dengan solok lada, telur masin, keropok dan diorang guna 11 jenis ulam segar. Bau ulam tu pun dah cukup menaikkan selera. Set ayam kampung dia ni punyalah sedap. Lengkap dengan ayam kampung, kari, telur masin, ulam dan sambal belacan. Simple tapi rasa dia betul-betul terangkat. Kalau korang rindu hidangan Melayu yang padu dan jujur rasa dia, datanglah ke restoran Farhana. Sebab kat sini tiap pinggan ada cerita, tiap suapan ada rasa.